Okey, alhamdulillah. Baik, kita melihat pada halaman yang ke-35. Contoh i'rab. Contoh i'rab. Baik, apa yang kita dah lihat sebelum ni? Kita dah melihat tentang tanda i'rab untuk mufrad, musanna dan juga jamak. Apa keadaan tiga-tiga ni bila dia marfu', mansub dan juga majrur pada tiga situasi ini di sini. Marfu', mansub dan majrur untuk mufrad, untuk jamak muannas salim, jamak muzakkar salim dan juga jamak taksir. Yang mana perubahan itu berlaku pada huruf, pada baris, dan sebahagiannya adalah pada huruf. Baik. Kita nak lihat pada contoh i'rab. Baik. Yasbahu asyabani. Perkataan yasbahu. Dan apakah i'rab dia? So ini kita nak mula berjinak-jinak dengan i'rab. Baik. Sini disebutkan yasbahu dia adalah fi'il mudhari'. Sekali lagi i'rab ni adalah kita, bahasa mudahnya adalah kita cerita apa maklumat yang ada pada perkataan tersebut. So kita analyse perkataan itu, bawa keluar maklumat yang ada, kemudian kita susunnya menjadi ayat. So kat sini yang pertama sekali kita nak tentukan dia isim, fi'il ataupun harf. So kat sini diletakkan dia adalah fi'il. Fi'il pula fi'il apa? Dia adalah fi'il mudhari'. Baik, selesai satu bahagian. Yang kedua, apakah kedudukannya? Kita kedudukan ada 4. Kita ada marfu', mansub, majrur dan juga majzum. Tapi untuk isim dia ada 3 sahaja, marfu', mansub dan juga majrur. Kan? Isim dia ada 3 je baris bawah. Isim tidak ada sukun. Isim tidak ada sukun. Muka surat yang ke-35. Muka surat yang ke-35. Baik. Maka yang kedua dinyatakan sini dia adalah marfu'. Fi'il mudhari' marfu'. Lepas kita nyatakan apakah kedudukan dia, kita nyatakan tandanya. Itu diletakkan selepas daripada itu, wa alamatu raf'ihi. Wa alamatu ni adalah alamat bahasa kita kan, ataupun tanda. Tanda rafa'nya. So, tadi kita sebut dia adalah marfu'. So kita kena bagi tahulah tanda rafa'nya tu apa. Okay. So tanda rafa'nya adalah dhammatun. Tengok kat perkataan tu. Nak tengok tanda rafa' tu, tengok apa tanda yang ada. So kat sini kita nampak ada baris depan. So tanda marfu'nya adalah dhammah. Baik. Nampak ke tak dhammah tu? Nampak zahiratun. Nyatakan zahiratun fi akhirih. Nampak zahir di akhirnya. Kan. So itu maklumat yang ada pada perkataan yasbahu. Kemudian asyabani. Baik. Asyabani kita bawa keluar apa maklumat yang ada di sini kan. Kita tahu ini adalah isim. Okey. Kita tahu ini bilangannya adalah 2. Kenapa? Kerana kita nampak ada alif nun kat belakang tu. Betul, ini adalah 2. Dan di sini tanda ala musanna. Kan ini adalah musanna dan tanda musanna yang digunakan adalah alif. Kan, kerana kita tahu tanda musanna ada 2, sama ada alif nun ataupun ya nun. Dekat sini dia guna alif nun. So, apa beza alif nun dan juga ya nun? Itu beza pada dia punya kedudukan dia. Kedudukan dia marfu' ke mansub majrur itu dibezakan dengan huruf alif nun ya nun sama macam baris. Baris depan, baris atas, baris bawah. So kalau alif nun dia beritahu kita maklumat yang berbeza dengan ya nun. Ya nun. Baik. Maka dinyatakan di sini fa'il. Dia terus letakkan asyabba ni adalah fa'il. Dia adalah pelaku. Kerana selepas daripada fi'il kita akan cari fa'il jika ada. Baik. Fa'il
Apa kedudukannya? Marfu'. Jadi kita akan masuk pada bahagian fa'il. Fa'il, semua fa'il itu adalah marfu'. Kalau dia itu pelaku, dia wajib marfu'. Itu dia punya acuan dia, mul dia itu. Kalau nak jadi fa'il, nak jadi pelaku, dia mesti marfu'. Dia tak boleh berada pada kedudukan yang lain. Itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan. Wajib. So, bila sebut saja fa'il, dia mesti akan marfu'. Lepas kita sebut marfu', kita kena sebut apa? Kita kena sebutlah tanda marfu'nya itu. Wa alamatu raf'ihi. Tanda rafa'nya ialah alif. Kan? Kenapa? Kerana ini yang bahagian dibincangkan. Untuk marfu' musanna, tandanya itu adalah alif. Kalau ya, itu adalah tanda untuk apa? Ya, tanda mansub dengan Tanda majrur. untuk mansub dan juga majrur. Majrur. Kan? Kalau alif adalah tanda untuk marfu'. Baik. Kenapa tanda rafa'nya itu adalah alif? Li'annahu musanna. Kerana dia adalah musanna. Kalaulah bukan kerana dia musanna, dia mufrad, maka boleh tak guna alif tu? Tak Tak boleh. boleh. Kalau dia jamak muzakkar salim, boleh tak guna? Tak Tak boleh. boleh. Jamak taksir, jamak muannas salim, tak Tak boleh. boleh. Dia boleh guna alif itu li'annahu musanna. Sebab dia musanna je. Jadi dia boleh guna tanda alif tersebut. Baik. Ini adalah contoh i'rabnya. Jika ada apa-apa soalan sepanjang kita buat bahagian i'rab ni, boleh bertanya. Jangan tunggu sampai hujung, takut terlupa nak tanya apa. Contoh yang kedua, al-hadaya lil faizina. Al-hadaya lil faizina. Hadiah itu adalah untuk Enam al-faiz, pemenang. pemenang. Para pemenang. Baik. Pemenang Ustaz Faiz. Soal hadaya. Okay. Apa yang ada kat situ? Kita nampak dia ada alif lam. Okey, maka perkataan ini adalah isim. Okey. Apa maklumat lagi yang kita tahu kat sini Kalau daripada sudut ismiyah, bilangan? dia mubtada khabar. Ha, kita tahu daripada sudut bilangan ini apa? Ini adalah jamak. Jamak apa? Jamak taksir. Ini ekstra lah maklumat yang kita dapat tahu. Kan, kerana ini mufradnya adalah hadiyah. Kan, mufradnya adalah hadiyah. Jamaknya adalah al-hadaya. Okey. Baik. So apa i'rabnya? Dia letakkan di sini, dia adalah mubtada. Dia adalah pemula kepada ayat. Dia adalah subjek. Okey. So ni nanti kita akan belajar dia. Mubtada, apa kedudukannya? Mubtada semuanya Marfu'. adalah marfu'. Dia sama macam fa'il tadi, kan. Nanti kita akan belajar ke depan semua komponen dalam ayat dia dah ditentukan dia punya kedudukan dia. Fa'il dia dah ditentukan dia mesti marfu'. Mubtada dia mesti marfu'. Cuma nantinya terpulang pada kita tengoklah perkataan tu apa. Perkataan tu mufrad, musanna, jamak. Perkataan tu adalah muzakkar ataupun muannas. Perkataan tu boleh pegang baris huruf akhirnya ataupun tidak. So itu nanti dia berbeza bergantung pada perkataan. Adapun kita sebut hukum dia dah tetap sama, wajib. Wajib dilakukan kepada perkataan tu. Kalau dia mubtada, tak kira lah dia mufrad ke, dia musanna ke, dia jamak apa pun, dia mesti marfu'. Dia tak boleh elak. Tak boleh tiba saya mubtada tapi saya ni adalah jamak, saya nak jadi mansub. Tak boleh. Dia wajib kena marfu' juga, tak kira apa pun dia punya bentuk perkataan tersebut. So ini bahagian yang nanti apa tu nak kena kuasai jugalah. Ini bahagian yang memang kita kena kuasai. Apa dia? Komponen dalam ayat. Apa yang perlu ada. Ataupun apa yang selalu ada. Dan kita akan belajarlah komponen dalam ayat. Apa yang ada. Kita ada mubtada. Kemudian komponen dia khabar. Kita ada fi'il.
kita ada fa'il, kita ada maf'ulun bih. Kemudian yang selalu menghiasi ayat tu nanti ada jar, ada majrur. Kan ada mudhaf dan juga mudhaf ilaih. So itu memang komponen-komponen yang ada dalam ayat yang bunyinya macam banyak tapi dia asasnya adalah itu je. Asasnya adalah itu je. Kan. Nanti insya-Allah kita akan lihat. So sini mubtada. Okey. So mubtada apa kedudukan dia? Kedudukannya adalah marfu' wajib. Itu dah memang hukum dia. Baik. Wa alamatu raf'ihi, kita sebut dia adalah marfu', tanda rafa'nya adalah apa dia kat situ? Nak tahu tanda rafa', nak kena tahu perkataan itu apa. Okey. Kerana tanda rafa' ini juga telah ditentukan. Contoh tadi kita dah sebutkan ada perkataan yang tandanya itu dengan baris, ada perkataan yang tandanya itu dengan huruf. So ini dah tetap. Kalau perkataan itu adalah mufrad, kan, maka tandanya adalah mengikut baris. Dia tak boleh mufrad tiba-tiba dia nak tukar ikut huruf. Tak boleh. Kalau dia adalah jamak taksir, maka perubahannya adalah pada baris. Dia tak boleh tukar nak jadi huruf. Okay. Kalau dia jamak muannas salim, perubahannya juga adalah pada baris. Dia tak boleh nak tukar jadi huruf. Ini adalah semua ini telah ditetapkan. Okay. Kemudian kita ada musanna. Musanna berubahnya ikut huruf. Huruf. Musanna tak boleh nak berubah baris. Tak boleh. Dia mesti ikut ketetapan dia. Kemudian kita ada jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim perubahannya adalah pada Huruf. huruf. So itu memang aturan dia. Okey. So bila kita tengok kat sini, dia adalah mubtada. Okey. Ni adalah mubtada, dia adalah marfu'. Okey. So apa tanda rafa' dia? So tanda rafa' dia kena refer perkataan tu. So perkataan al-hadaya ni dia apa? Dia adalah jamak taksir. So, jamak taksir apa tanda marfu' dia? Tanda marfu' dia adalah baris bukan huruf. Dom. Dan untuk marfu' tandanya adalah baris depan. So wa alamatu rafihi dhammatun. Kita kena nyatakan tanda marfu'nya adalah dhammah. Baik. Tapi tengokkan perkataan, ada tak dhammah pada al-hadaya? Tak ada. Tak ada. Tak ada. So macam mana? Kan? Apa kenyataan kena nyatakan juga. Kan? Walaupun tak nampak kena nyatakan juga. Kerana itulah realiti dia. Apa dia? Tanda rafa'nya adalah dhammah. Walaupun kita tak nampak dhammah tu, kita tetap kena nyatakan. So kita nyatakan la alamatu rafi'i dhammah. Baik, tapi tak nampak. Nak letak apa? Kita letak namanya muqaddarah. Yang Yang ditakdirkan, yang dikodarkan. ditandaikan. Dia tak boleh balik asal ke Ustaz? Ada yang letakkan ditetapkan. Tengoklah, selalunya digunakan diandaikan. Baik, dia tak boleh letak baris asalnya ke? Tak boleh. Tengok. Kenapa tak boleh? Bukan tak boleh itu kerana apa-apa, tapi tak boleh kerana huruf itu tak boleh nak pegang baris. Tak boleh nak pegang baris. Maka baris tu dia tak ada di situ. Dia mesti kena ada sebab. Dia tak boleh macam suka-suka je tak ada. Dia mesti kena ada sebab. Apa pun lah sebab dia. Kan? Sebabnya susah nak sebut. Contohnya lah kan. Kerana ada antara sebab macam tu kan. Kalau kat sini, sebabnya kita boleh terima lah. Sebabnya apa? Kerana ini adalah huruf alif. Belakangnya berakhir dengan alif. Huruf illah. So dia tak boleh pegang baris. Kerana huruf illah ini kita tahu dia pegang. Dia kalau bahasa tajwidnya dia adalah untuk huruf mad. Kan? So dia tak boleh pegang baris. Maka sebab itu baris tu tak muncul di hujung itu. Yang sepatutnya dia ada. Kan? Maka dia letakkanlah muqaddaratu ala al-alif. Al-muqaddarah ala al-alif. So sebab ni nanti dia akan ada pelbagai. Ada yang i'rab yang mungkin advance sikit, dia nyatakan semua sebab tu. Contoh dia nyatakan sini muqaddaratun alal alif. Kan? Kenapa? Dia kena sebutlah lit ta'adzur, kerana keuzuran. Adalah beberapa sebab kan.
apa tu yang telah digariskan, mana'a min zuhuriha, kan dia tak dapat nak apa jelas kerana ada keuzuran. Apa keuzuran dia? Keuzurannya kerana dia adalah huruf illah. Huruf illah tak pegang baris, kan. Bahkan ada juga yang baris tu tak muncul bukan kerana huruf tu tak boleh pegang baris, tapi kerana listiqal. Listiqal. Ini nanti ada juga sebab dia yang begini, kan. Walaupun yalah, kalau kita macam alah sebut je lah, kan, tapi sebab ni bukan bahasa kita. Kan, kita terima je lah. Listiqal. Apa maksud listiqal? Pertemuan itu. Listiqal macam faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Mithqal sama dengan thiqal. Sakil, mat lazim Sakil. mukhaffaf, Sakil. dan ada mat lazim musaqqal. Musaqqal tu yang apa? Yang tebal, berat. Yang berat ataupun yang tebal. So ada di antara sebab baris itu tak muncul, tak terzahir kerana listiqal, kerana susah nak sebut. Maka barisnya pun tak dinyatakan dengan zahir. So ini sebab dalam kaedah bahasa susah nak sebut tu diambil kira, maka ini juga menjadi di antara sebab. Padahal kalau ikut kita, letak je lah bagi tu, sebut je lah, kan payah benar pun, bukan hari-hari pun sebut perkataan tu. Kan, tapi begitulah dalam bahasa Arab nanti akan ada listiqal, kan, di baris itu tak ada kerana susah untuk disebut, kan. Contoh, kalau kita ada contoh perkataan, saya letakkan je lah contoh saja. Manwi, kan, sini manwiyu contohnya, kan. So kita akan baca manwi sahaja, kita tak baca manwiyu. Kenapa? Kerana wiyu tu susah nak sebut. Manwiyu susah nak sebut. Maka dia ada dengar bunyi apa-apa ke? Tak ada. Ada ke? Tak ada. Tak ada, alhamdulillah. Okey. Bunyi apa, Ustaz? Sebab Amru time ni lah dekat depan ni dia nak membongkar segala mainan dia. Dia tongging. Anak. Dia bukan nak ambil mainan, dia tongging. Oh, Lepas tu dia kemas. dia tengah mengemas. Okay. So contoh macam ni, manwiyu, kan. So Arab dia tak sebut manwiyu, dia sebut manwi sahaja. So nanti kalau kata sepatutnya barisnya adalah baris depan ataupun baris atas, nanti dia akan tak muncul. Dan sebabnya kenapa? Listiqal, kerana payah nak sebut. Okay. Baik, kat sini kita ada sikit lah tambahan perkataan yang baru. So ini kita hanya familiarkan saja. Okay, ini muncul bila? Dia muncul bila baris itu tak dapat nak disebut. Muqaddar. Bila baris yang sepatutnya tak dapat disebut, maka kita akan gunakan perkataan muqaddarah. Diandaikan dia ataupun ditetapkan dia itu ala alif, kan. Dia sepatutnya berada pada alif. Okey. Baik. So selesai untuk perkataan hadaya. Kemudian kita ada li. Li ni apa? Li ni adalah huruf jar. Ini kita dah tahu dah basicnya dulu. Kan dia adalah huruf jar. Okay. Ada siapa tak tahu li adalah huruf jar? Semua tahu. So nyatakan je li adalah huruf jar. Okay, huruf jar mabni ke mu'rab? Huruf jar semua Mabni. adalah mabni. Semua huruf adalah mabni. Bukan huruf jar je, semua huruf. Kita ada huruf jar ke? Kita ada apa pun huruf. Dia huruf qasam ke? Ataupun nanti ada apa perkataan yang berbentuk kata tunjuk, kata tanya, kata nafi, kata isyarat, semua itu masuk dalam kategori mabni, baris yang tidak berubah. Macam tu pun kita baca dalam Quran, kan, daripada awal sampai habis perkataan allazi ataupun allazina, perkataan ala, man, min, li, semua barisnya sama. Walaupun kedudukannya berbeza, kejap ada kat awal, kejap kat tengah, kejap kat ujung. Tapi semua barisnya adalah sama. Kenapa? Kerana dia adalah mabni. Barisnya tidak berubah. Dan di sini dia mabni ala apa? Mabni ala al-kasri. Baris yang tidak berubah itu adalah baris bawah. Al-faizina.
Okey, apakah i'rab untuk alfa izinah? Ni kita baca dulu untuk kita nak dapatkan feel dia. Okey. Supaya nanti kita boleh okeylah apa yang nanti nak i'rab, apa yang nak masukkan dalam i'rab tu. Baik. Alfa izinah apakah dia? Dia adalah isim. Okey, tahu tak alfa izinah ni isim? Tahu. Kerana Tahu. ada alif lam. Tahulah Alif lam. ni isim. Baik. Cuma di sini ada nama dia. Dia adalah majrur. Okey. Isim kemudian letakkan majrur. Kenapa diletakkan majrur? Kerana dia datang selepas huruf jar. Selepas huruf jar. Kan, ini kita sebutkan tadi nanti dia punya pair tu, komponen dia yang kita nak kena hafal. Kan macam ini tadi ke atas ni kita ada mubtada. Kan nanti mubtada dia ada pair dia. Pair dia dengan khabar. Kan kita ada tadi perkataan yang berbentuk fi'il. Kan fi'il dia mesti akan kena pair dengan fa'il. Memang. So sini sama, huruf jar dia mesti kena pair dengan majrur. Ini memang dia punya pair dia. Tak boleh hilang, mesti akan ada. Apa je yang datang selepas huruf jar, maka dia adalah namanya majrur. So sini alfa izina dia adalah isim majrur kerana datang selepas. Lepas tu dia letakkan majrur bil lam. Majrur bil lam. Dia menjadi baris bawah itu kerana lam. Baik. Wa alamatu jarrihi sama, lepas kita sebut dia majrur, kita kena nyatakanlah tanda dia. Wa alamatu jarrihi. So jarri ni daripada perkataan majrur. Yang macam raf'i ini daripada perkataan marfu'. Okay. Dan tanda jarnya ialah al-ya'u. Al-faizina. Al-ya'u. Okay. So kita tahulah apa itu al-faizina ni, kita tahu dia adalah jamak. Jamak apa? Jamak muzakkar salim. So jamak muzakkar salim kita tahu tandanya ada dua. Ada dia waw nun ataupun dia ya nun. Ini waktu kita belajar basic bahasa Arab dulu, inilah yang kita tengok, waw nun ataupun ya nun. So sekarang dah upgrade sikit. Kita tahu dah waw nun ada sebab dia, ada tempat dia. Ya nun juga ada sebab dan juga ada tempat dia. Okey. Dan satu lagi kita dah tahu dah, yang akan nanti berubah adalah waw sahaja dan juga ya, dan itulah sahaja yang akan disebut dalam i'rab. Nun itu tidak disebut. Kenapa? Kerana ada waktu nun itu hilang. Kan? Entah ke mana. Okey. So sekarang kita dah tahu bila jamak muzakkar salim ada waw nun dan juga ya nun. Kita kena masuk dalam maklumat nahwu kita. Bila dia jadi waw nun, dia akan jadi waw nun bila kedudukannya itu marfu'. Bila dia jadi ya nun, dia jadi ya nun bila kedudukannya mansub ataupun majrur. So kita tahulah, oh sini ya nun, okey, ya nun ada dua je lah, sama ada dia mansub ataupun dia majrur. So kat sini kita tahu mana yang sesuai. Yang sesuai adalah majrur kerana dia datang selepas daripada huruf jar. Maka wa alamatu jarri al-ya. Kenapa tanda jar dia tu ya? Kerana kita tahu tanda jar itu asasnya adalah baris, iaitu baris bawah. So kat sini kenapa jadi ya pula? Li'annahu jamak al-muzakkar as-salim. Kerana dia adalah jamak muzakkar salim. Tak faham tanya. Tak faham tanya. Kalau nak berkongsi pun boleh. Kalau tiba-tiba dia ada pernah belajar sebelum ni, cara yang mungkin lebih mudah untuk nak ingat ataupun untuk nak faham, boleh kongsi juga. Okey. Baik. Kalau kita rasa macam tak ada apa nak tanya pun okey. Kerana dia antara dua je selalunya. Apa dia? Sama ada dia terlalu faham sampai dia tak tahu apa nak tanya sebab semua dia faham, ataupun dia sedang apa? Dia tak faham, ataupun yang ketiga dia tengah proses. Kan? So saya yakin kita ni adalah nombor yang keberapa? Nombor Pertama. Nombor 3, tengah proses kan? Tengah proses kan? So itu soalan belum lagi ada nak ditanya. Okey.
Baik, contoh yang ketiga. Ishtaraitu kurrasatin. Tak apa, ini memang bagi untuk nak tengok je. Nanti kita akan lebih nanti force diri kita untuk cuba uh, berfikir nanti bila kita ajak lagi try buat sendiri nanti. Kita akan memang kita kena kena cuba buat pun baru boleh dapatkan betul-betul feel dia. Baik, ishtaraitu kurrasatun. Baik. Perkataan ishtara itu, cerita je tentang dia. Apa yang kita nampak pada perkataan ishtara itu. So, kita nampak kat sini, okey. Ini ada ta baris depan akhir perkataan sebelumnya sukun. So, saya tahu ini adalah fi'il Fi'il madhi. madhi. Okey. Fi'il madhi saya tahu kedudukannya itu adalah mabni. Mabni. Dan saya tahu dekat dalam ni ada domain. Ta baris depan tu. Ya, dan ta baris depan itu domainnya adalah ana. Ana. Okey. So ni maklumat yang kita ada. Okey. Masukkan dalam ayat. Ishtara itu. Apakah i'rabnya? Dia adalah fi'il madhi. Fi'il madhi adalah apa? Mabni. So dia mabni ala apa? Sini dia mabni ala as-sukun. Kenapa mabni ala as-sukun? Kenapa Huruf terakhir ruwak dia sukun. Kerana root wordnya sampai sini je. Kan? So root word yang huruf yang terakhir pada root word itu adalah ya, dan dia berbaris sukun, maka dia letaklah mabni ala as-sukun. Baik, selesai cerita pasal domain tu. Ada lagi, so apa yang dah kita sebut fi'il madhi sudah, kita sebut mabni pun sudah. Apa lagi yang belum? Domain tu belum. Disambunglah at-ta'u dan ta itu adalah domirun. Okey. Tengah cerita pasal domain. Baik. Apa kedudukan dia? Dia mabni ke mu'rab? Dia mabni. Ala apa? Ala dham. Dia maintain lah baris depan. Boleh tak dia berubah? Tak boleh lah. Kalau Boleh dia lah. berubahlah dia punya makna. Domain Kan? lain lah. Tu domainnya ana. Ta domainnya anta. Ti domainnya anti. Dia tak boleh berubah lah. So, dia mabni ala adham. Barisnya tetap dengan baris depan. So ini maklumat yang kita tahu. Kan? Okey. Selesai dah. Okay. So sini tambahannya apa? Fi mahalli raf'in fa'il. Dekat sini, ni potongan ayat yang barulah. Tadi kita ada takdiruhu. Kat sini kita ada potongan ayat barunya adalah fi mahalli raf'in. Baik. Fi mahalli ni maksudnya apa? Maksudnya Pada adalah kedudukan. berada pada kedudukan. So dia berada pada kedudukan rafa' ataupun sebutlah marfu'. Okey. Apa yang berada pada kedudukan marfu' tu? Tu ni. Tadi kan disebut ada domir ana. Domir ana ni apa? Domir ana ni adalah pelaku dia. Sebab itu terjemahan isyara itu ialah aku telah membeli. Telah membeli adalah fi'il dia. Maaf, membeli adalah fi'il dia. Telah tu bagi tahu dia madhi. So jadilah dia fi'il madhi. Tu itu adalah pelaku dia. Aku telah membeli. So dia adalah pelaku dia. Dalam bahasa Arab kita sebut dia sebagai fa'il. Kan? Kalau perbuatan fi'il, pelakunya adalah fa'il. Okey. So tadi kita dah sebut fa'il, wajib kedudukan dia apa? Kedudukannya wajib marfu'. Ini wajib yang telah ditetapkan. Macam mubtada, dia dah tetapkan. Dia marfu'. Kalau fa'il, dia wajib marfu'. Itu dia punya kedudukan dia. Baik. So kat sini, tu ini fungsinya adalah marfu'. Okay. Lepas tu dia letakkan ta ini dia adalah dhamir mabni ala dham fi mahalli raf'in. Dia berada pada kedudukan marfu'. Kenapa dia berada pada kedudukan marfu'? Kerana dia adalah fa'il. Dia adalah pelaku. Okey. Kurrasatin. Kurrasatin ni apa dia? Kat sini dia terus letakkan maf'ulun bihi. So inilah komponen-komponen nanti akan kita belajar yang kena ada dalam fi'il. So dia kena ada fi'il, dia kena ada fa'il,
dan kemudian jika ada akan dinyatakan maf'ulun bihi. So ini komponen yang kita ada, yang kita sebutkan awal tadi. Fi'il, kalau ada fi'il dia mesti kena ada fa'il. Dan tambahan nanti dia akan ada maf'ulun bihi. Lepas tu ada tak tambahan lagi dalam ayat itu? Ada. Dia mungkin nanti ada tambahan jar dan juga majrur. So itu nanti akan gabunglah jadi ayat yang panjang. So dia akan pusing-pusing kat situ lah. Nanti kita akan jumpa lagi fi'il kat depan. Lepas jumpa jar, majrur dalam ayat yang sama, jumpa lagi fi'il. Oh, dalam fi'il tu ada fa'il. Oh, lepas fa'il ada maf'ulun bih. Kemudian ayat tu sambung lagi dengan jar majrur lagi contohnya. So dia akan duk pusing-pusing macam tu lah. Tapi kita kena tahu dia punya komponen tu apa. Komponen tu apa, dan komponen ni semua boleh campur-campur dalam satu ayat. Anda boleh bercampur-campur. Kalau dalam Quran semua lagi boleh campur. Mubtada khabar boleh campur. Nampak macam tengah-tengah ayat tiba-tiba mubtada. Kan? Sedangkan mubtada tu kalau kita dalam bahasa Melayu dia perlu berada di awal ayat setelah ayat sebelumnya itu ada diakhiri dengan titik. Kan, kalau akhir dengan koma dia tak dikira ayat baru, akhir dengan titik baru kira ayat baru kan. So untuk kita mubtada kena titik baru boleh mubtada. Tapi dalam Quran ada tak titik itu semua? Koma tak ada. Kan? So kita akan jumpa mubtada berada di tengah-tengah ayat. Nanti akan campur habis. Tapi jangan risau. Pusing-pusing pun dia akan pusing kat situ juga. Mubtada, khabar, fi'il fa'il maf'ulun bih, jar majrur dan beberapa geng nanti yang akan kita tengok juga insya-Allah. Baik, so ini kurrasatin adalah maf'ulun bihi. So maf'ulun bihi, apa kedudukan dia? Dia mansub. Ini wajib yang telah ditetapkan. Tidak boleh diubah. Kedudukan ini memang sama. Baik. Mansub wa alamatu nasbihi. So apa tanda mansub dia? Tanda mansub dia Masuk adalah dia dengan kasrah. kasrah. Sini tanda mansubnya adalah kasrah. Baik, sekali lagi. Bila kita nak tengok tanda mansub ke, tanda marfu' ke, kita kena tengok apa dia, perkataan tu apa. Kita kena tengok, pertama sekali yang paling penting, kita kena tengok bilangan pada perkataan tu. Kerana ini yang akan menentukan. So, kurrasatin ni apa bilangan dia? Dia adalah jamak. Jamak muannas Jamak salim. apa? Jamak muannas salim. Baik. So jamak muannas salim dia berubah huruf ke baris? Baris. Perubahan untuk jamak muannas salim adalah baris. Dia bukan huruf. So yang berubahnya adalah pada baris. Baik. Apakah baris-barisnya? So samalah kita ada Untuk majrur marfu', marfu'. kita ada mansub dan kita ada majrur. Majrur. Okay. So kalau dia marfu' dia baris mana? Kalau marfu' dia dhammah. Dia padam sikit. Tulis sikit. Kita ada majrur. So sini dia berubah dengan baris. Okey. Marfu' dhammah. Kalau marfu' dia akan baris depan. Ya. Okey. Kalau majrur dia akan baris bawah. Okey. Ya. Kalau mansub dia akan Baris baris bawah. atas. Bawah. Sepatutnya mansub adalah baris atas. Kan itu asas dia. Mansub asasnya adalah baris atas. Tapi untuk jamak muannas salim dia special case. Dia mansub dengan baris bawah. Bawah. Dia mansub dengan baris bawah. So ini formula kita nak kena Ingat. biasakan, kena ingat, kena kuasai. Lepas itu kat sini diletakkan wa alamatu nasbihi dan tanda mansubnya adalah kasrah. Alamak, orang pun terkejut kan. Kenapa kasrah pula kan? Tapi bila kita tengok oh itu adalah jamak muannas salim. Okey. Okeylah. Zahiratun fi akhirih, nampak di hujungnya. Niyabatan anil fathati. So ini adalah juga tambahan. Ini bahagian ni kalau kita letak okey, kalau kita tak letak pun tak apa kerana dia dah dimaklumi bila kita sebut li'annahu kan, kalau kita sebutlah wa alamatun bi kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu Jamak muannas salim. muannas salim. Tambah kat sini li'annahu. Niabatan tu apa Ustaz? Okey. Hmm. Okey.
So ini lebih mudah sikit lah kalau kita sebut li'annahu jamak muzakkar, maaf, jamak muzakkar pula. Jamak muannas. Okey. Ini lebih mudah. Okey. Tapi ada buku yang letakkan ini niyabatan anil fathati. So, apa maksud niyabatan? Niyabatan ni perkataan yang saya bukan saya rasa, saya yakin antara perkataan yang kita amat familiar. Cuma bentuknya lah sikit berbeza. Okey. So niyabatan dia dekat-dekat dengan perkataan apa? Dia dekat-dekat dengan perkataan Naib. naib. Oh, naib. Naib. Dua-duanya memang naib. So naib tu maksudnya apa? Pemangku. Kan? Pemangku. So dia niyabatan anil fathati, dia ni adalah pengganti ataupun pemangku kepada fathah. Kerana mansub sepatutnya fathah. Tapi sebab ini adalah jamak muannas salim, maka dia tak diletakkan fathah, diletakkan kasrah, maka kasrah itu adalah naib kepada fathah. Fathah dia punya presiden dia, tapi sebab tak boleh, naib itulah yang jadi pemangku menggantikan. Betul diletakkan niyabatan anil fathati, kan, sebagai pengganti kepada fathah yang sepatutnya berada pada mansub. Okey, boleh. Sebentar kadang bila teringat nak kena tulis-tulis, takut terlupa. Tak boleh nak brain kan. Benda-benda yang Niyabatan. Naibun kena highlight. fa'ilun. Niyabatan. Okey. Okey. Nak kena jamak taksir tak kan? Okey, so ini yang nak kena jamak jamak taksir, jamak muannas salim, jamak muannas salim, jamak muzakkar salim mungkin insya-Allah mudah lah. Jamak taksir mungkin mencabar sikit sebab dia yang perlu kepada mungkin sikit tengok lebih sikit kepada perkataan tu. Dia panjang sikit lah kerja dia kan, tapi sebab mungkin kita insya-Allah mudah kerana terjemahan dah ada, so kita boleh tengok je terjemahan tu kalau diletakkan dalam bentuk jamak, maka kita tahu itu adalah jamak. Baik. Ada lagi ke diberikan contohnya? Okey, baik, tak ada latihan. So ini mukaddimah untuk meng-i'rab. Okey, kita akan insya-Allah lebih tahu nanti bila kita cuba untuk nak buat selagi insya-Allah. Baik, jom kita teruskan dengan latihan. Ikhtar halatal i'rabi as-sahihata lil musanna alladhi tahtahu khattun minal jumali al-atiyati. Okey. So daripada sini nanti ke depan kan daripada arahan ni pun kita boleh tengok. Okey, ini ikhtar, okey, ini sukun, halata, okey, daripada atas, al-i'rabi daripada bawah, as-sahihata tiba-tiba daripada atas balik, lil musanna alladhi tahtahu khattun dari depan, mina al-jumali al-atiyati. Jadi kita boleh belajar lah kan, antara cara belajar bahasa Arab kalau nak bercakap khususnya memang kita kena dengar Arab cakap, kita tiru je. So ini ayat yang dah siap kan, ini antara modal kita sebenarnya kalau nak belajar Arab untuk bercakap, inilah modal dia, hafal sebiji-sebiji ayat tu sebab kita tahu insya-Allah confirm betul ayat tersebut. Okay. Pilih keadaan i'rab yang betul bagi isim musanna yang bergaris dalam ayat berikut. So ini latihan ini khas untuk apa? Untuk musanna sahaja. Untuk musanna sahaja. Okey. So kita cuba dulu, boleh? Kita try buat dulu sendiri. Nombor 1 hingga nombor 6 ni semuanya adalah musanna, cuma kategorikan dia marfu', mansub ataupun majrur. Agak-agaklah kita letakkan. Saya tak berikan dulu terjemahannya. Okey, kita nak cuba buat dulu, kita cubalah agak-agak kan, at least kalau kita
keliru antara satu daripada dua tu okey lah kan. Kita boleh eliminate satu, so kita cuma keliru pada dua sahaja. Okey lah, at least kita ada idea kan, tentang perkataan tu. Baik, silakan. Silakan. Kita ambil masa mungkin 2 minit, silakan. Saya harap kita semua cuba buat. Nanti kita akan check supaya kita tahu bahagian mana mungkin kita ada soalan lagi nak tanya ataupun nakkan penjelasan lanjut. Baik, jom kita sebentar. Okey, silakan boleh unmute. Yang pertama, an-nafizatani maftuhatani. Baik, an-nafizatani, apakah kedudukan dia? Marfu', mansub ataupun majrur? Marfu. Baik, pertama kita nak analyze dia tengok. So sini kita tahu dah dia begitu rasa siap dia musanna. Okey. So kita tahu musanna ni dia akan ada dua, sama ada alif nun ataupun ya nun. Ni yang asas kita belajar dulu. Kan, belajar bahasa Arab dulu. Muslimani ataupun muslimaini. Dia ada dua, muslimani ataupun muslimaini. Muslimani,
muslimaini. Okey. Ha. Kita ambil lah untuk musanna dan juga jamak ni, perkataan yang kita mudah nak ingat. Kan? Kalau jamak kita ambil lah muslimuna, muslimina. Kalau jamak muannas salim, muslimatun. Ini perkataan yang biasa. Kan? Kita sebut je musanna, kita tahu muslimani, muslimaini. Okey. So ini yang asas dulu kita belajar. Maka kita tahu tambahannya adalah alif nun dan juga ya nun. Okey. So ini bila kita dah pergi ekstra sikit ke depan, kita tahulah kan dia ada alif nun dan juga ya nun, dan dilihat itu adalah pada huruf alif dan juga huruf ya. Dan sekarang ni kita dah boleh masuk pada bahagian yang kita membezakan bila dia alif nun, bila dia jadi muslimani dan bila dia jadi muslimaini. Kita tahu dia jadi muslimah ni bila kedudukannya itu adalah marfu'. Marfu'. Dia jadi muslimai ni bila kedudukannya adalah mansub Mansub. ataupun kedudukannya itu adalah majrur. Majrur. So ini maklumat yang kita ada sekarang ini. Baik. Cuba kita tengok kat sini. Dia adalah an-nafizatani maftuhatani. So dia dengan apa? Alif nun kat sini. Dia ada alif. So kalau alif, apa kedudukan dia? Keadaan dia? Mansub. Dia adalah alif nun tadi. Marfu'. Marfu' dah termengantuk tu. Kan? Itu berada di alam separa sedar ke? Dia marfu'. Gua apa? Pukul 10. Ada pukul 10 dah kan. 10 dia dah automatik, dia dah masuk separa alam lain. So dia adalah marfu'. Marfu'. Kenapa dia tak masuk dan juga majrur? Kerana masuk dan juga majrur dia akan guna ya. Dia tak guna alif. Baik, selesai. Yang kedua, innal baqarataini saminatani. Baik, al-baqarataini. Tahu dia adalah musanna. Sekarang dia alif nun ke ya nun? Dia adalah ya nun. Ya nun. Ya nun ada dua, mansub ataupun majrur. Ini saya selalu kata. Kalau cara dua, okey. At least kita boleh eliminate satu. Kalau keliru antara dua, okey. Dan kat sini mansub dan juga majrur. Alamak, mana satu? Dia mansub ke dia majrur? So tak tahu. Okey ke tak? Okey je buat masa ni. Kenapa? Kerana dia perlu kepada tambahan maklumat yang lain nak tahu dia mansub ke majrur. Dan kat sini kan antara yang kita tahu, kalau kita disuruh pilih lah, kita tak pilih mansub ke pilih majrur? Mansub. Kenapa pilih mansub? Isim inna. Isim inna. Ada huruf jar. Sebab Ada huruf jar. inna kat depan. Ya, isim inna. Yang lain yang pilih mansub tu kenapa pilih mansub? Sebab tak ada huruf. Tak ada huruf jar. Kalau sebab huruf ya jar. nun sama. Kalau sebab ya nun, mansub ya nun, majrur pun sama, ya nun juga. Dia tanda yang sama. Tak ada huruf jar. Sebab tak ada huruf jar. Ya, antara yang mudah adalah kerana tidak ada huruf jar kat depan. Kerana kalau majrur, dia kena ada apa kat depan? Dia kena ada huruf jar kat depan. So cara paling mudah nak tahu dia mansub ke majrur. Oh, kalau majrur kena ada huruf jar. Ini ada huruf jar ke? Tak ada. Inna ni huruf jar ke? Bukan. Oh, kalau bukan, maknanya dia adalah Mansub. Itu kita kadang kita rasa macam alamak saya tak tahulah jawapan dia, tapi kita boleh guna maklumat-maklumat yang kita ada, maklumat-maklumat yang asas tu, rupa-rupanya boleh bantu kita untuk dapatkan jawapan. Kan? Kita tak tahu pun inna tu apa. Lagilah kita nak tahu al-baqaratai ini ada isim inna. Adik-beradik kana. Tak tahu benda tu. Tapi kita boleh tahu tak dia mansub. Tahu kenapa? Kerana depan itu tak ada huruf jar. Selesai. Kan? Baik. Masya Allah. Tabarakallah. Baik, yang ketiga. Tamshi al-battatu ala rijlai. Majrur. Dengan yakin menyebut majrur.
huruf jar. Tambah ada huruf jar. Lah. Senang. Yang keempat, asbahal fatayani muhamiyaini. Marfu' mansub majrur. Mansub. Mansub. Kenapa mansub? Dia Sebab dia nun. ni dia Tambah ya nun. maf'ulun bihi. Dia ada jawapan ni yang satu kan. Jawapan yang asalnya lah apa? Sebab depan tu tak ada huruf jar. So dia adalah Dua jawapan. Okey. sebab sebenar dia kenapa? Sebab sebenar dia kita kena ambil maklumat lain lah kan. Kenapa? Kerana dia adalah Maf'ulun bihi. dia adalah kat sini dia tak dikira sebagai maf'ulun bihi. Dia dikira sebagai khabar kepada asbaha. Khabar. Asbaha ni kan adik-beradik. Asbaha tu bukan fa'il Ustaz. Asbaha ada beradik Betul. inna kan? Dia adik-beradik dengan Inna kana. Okey. adik-beradik dengan kana. Dia adik-beradik dengan kana nanti yang kita akan tengok ke depan. Asbaha, amsa. Khabar asbaha. Itu dia punya adik-beradik. Baik. Yang kelima, birrul walidaini wajibun. Wajibun. Mansub. Majrur lah. Pada B tu. Birru tu. Birru. Tu. Ya. Itu birru. So, kita ada Wah. perkataan birru satu, kemudian al-walidaini satu dan wajibun satu. Al-walidaini ini pertama kita tahulah dia yanun dua je, mansub ataupun majrur. Ni bukan. Baik. Okey. So kat sini tadi kita ada majrur. Kenapa dia bukan majrur? Kerana depan tu tidak ada huruf jar. Maka dia masuklah kan. Tapi nanti bila kita tengok ke depan, kita akan ada satu lagi nanti, bukan satu lagi, tambahan lah kan. Antara yang akan menjadikan perkataan itu majrur tadi yang kita sebut kerana idhafah kan. Idhafah yang ada mudhaf campur dengan mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi ni apa ni, nanti kita belajar ke depan lah kan. Ringkasnya adalah dia adalah sesuatu yang disandarkan. Macam contoh biasa yang saya bagi, apa dia? Saya bagi contoh perkataan nasi Arab kan. Saya sebut je nasi kita terbayang nasi macam-macam lah. Nasi ambeng. Saya sebut je nasi, kita terbayang macam-macam nasi. Tapi bila saya sebut saja nasi ambeng contohnya kan, kita terbayangkan tak nasi lemak, nasi kandar? Tak terbayang dah. Takkan bayang nasi ambeng. So yang ini ambeng ni datang, ini dia dipanggil sebagai sandaran. Mudhafun ilaih ini adalah sesuatu yang disandarkan, mudhafun adalah sandaran. So dia disandarkan. Maka di sini bila ada idhafah perkataan yang begini, dia juga akan jadi baris, akan jadi baris bawah majrur. So kat sini dia majrur kan, kerana inilah dia adalah idhafah. Tapi kalau kita tak baca okey je, tak ada masalah kerana ini memerlukan maklumat yang lain, maklumat tambahan. Baik. Akaltu burtuqalataini. Okey, apakah mansub? Burtuqalataini mansub. Sebentar saya nak kena take note dulu beberapa perkara. Akaltu. Okey. Burtuqalataini, apakah kedudukannya di sini? Majrur ke mansub? Mansub. Kat sini dia adalah mansub. Kan satu sebab tak ada huruf jar lah. Ada huruf jar. Okey, tapi yang kalau secara tepatnya adalah kenapa? Kerana maf'ulun bihi. Dia adalah maf'ulun bihi. Kat sini kita ada fi'il, aku telah makan. Fi'il dan juga fa'il. Aku telah makan, pelakunya dan perbuatannya, dan kemudian apa yang terkena perbuatan itu. Itulah 2 biji limau. Aku telah makan 2 biji limau. Maka maf'ulun bihi dan memang diwajibkan kedudukannya itu adalah mansub. Baik. So dia adalah mansub. Wallahu ta'ala alam. Itu sikit latihan yang kita buat. Nak sambung nanti kan kita
sambung panjang pula, masuk pula dalam mimpi lagi nanti malam kan. Kita akan sambung Masa pada kedua mimpi. minggu hadapan. Allah Ta'ala. Jazakumullah khairan semua akan masuk pada malam ini. Dia belajar yang bahasa Arab ni umumnya dan belajar Nahu lah khususnya. Belajar sikit-sikit je.